Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Percaturan baru Rafizi undang risiko menyeluruh. Persoalannya sekarang, apakah sebenarnya yang sedang dirancang oleh Rafizi Ramli? Adakah beliau benar-benar mahu meninggalkan Parti Keadilan Rakyat dan membentuk kuasa politik baru? Dan jika itu berlaku, siapa sebenarnya yang paling terkesan, Kerajaan Perpaduan, Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan, atau Anwar Ibrahim sendiri? Rakyat sedang memerhati dengan penuh teliti. Sebab apa? Sebab Rafizi bukan tokoh biasa dalam politik Malaysia. Beliau bukan sekadar bekas timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Beliau ialah antara arkitek utama kemenangan gabungan reformasi sejak era 2018. Nama beliau sangat sinonim dengan strategi data, pendedahan isu besar negara, pendekatan politik moden, dan kemampuan mempengaruhi pengundi bandar serta generasi muda. Jadi apabila Rafizi mengumumkan bahawa beliau akan membuat pengumuman luar biasa pada Ahad nanti, seluruh negara politik mula berteka-teki. Tambahan pula, pengumuman itu dibuat serentak ketika konvensyen Pakatan Harapan berlangsung di Johor. Itu bukan kebetulan. Dalam politik, masa ialah mesej. Dan apabila seseorang tokoh memilih waktu yang begitu sensitif untuk membuat pengumuman besar, itu menunjukkan ada simbolik tertentu yang mahu dihantar kepada rakyat dan kepada pimpinan parti. Kini ramai penganalisis melihat kemungkinan besar Rafizi tidak lagi sehaluan dengan kepimpinan semasa kerajaan Madani. Malah ada yang berpandangan hubungan politik antara beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memasuki fasa dingin yang sukar dipulihkan. Apa yang lebih menarik, Rafizi sendiri tidak menafikan spekulasi beliau mungkin meninggalkan Parti Keadilan Rakyat. Beliau sengaja membiarkan tanda tanya itu hidup. Dan di situlah kekuatan politik Rafizi. Beliau faham bagaimana mahu mengawal naratif. Beliau tahu semakin ramai orang bercakap tentang langkah beliau, semakin besar tekanan politik yang tercipta terhadap kerajaan dan parti. Tetapi sekarang persoalan paling besar ialah, jika benar Rafizi mahu membentuk kuasa baru, mampukah beliau bertahan dalam realiti politik Malaysia? Kerana sejarah politik negara menunjukkan bahawa kuasa ketiga sering gagal menembusi dominasi gabungan besar. Kita pernah lihat banyak parti muncul dengan semangat reformasi, semangat perubahan, semangat anak muda, tetapi akhirnya tenggelam apabila tiba pilihan raya. Kenapa? Kerana rakyat Malaysia secara psikologinya masih cenderung memilih pihak yang mereka rasa boleh menang. Ini fakta penting. Ramai rakyat mungkin suka idea reformasi baru. Ramai mungkin setuju dengan kritikan Rafizi terhadap kerajaan. Ramai mungkin kecewa dengan prestasi beberapa menteri. Tetapi apabila masuk ke bilik undi, mereka mula fikir soal kestabilan, peluang menang, dan siapa yang mampu bentuk kerajaan. Skim cabaran terbesar Rafizi. Beliau mungkin mampu mencetuskan gelombang media sosial. Beliau mungkin boleh menarik ribuan orang hadir ke ceramah. Beliau mungkin boleh mencipta momentum perbincangan nasional. Tetapi adakah semua itu boleh diterjemahkan menjadi undi? Itu cerita yang sangat berbeza. Tambahan pula, penyokong Rafizi hari ini majoritinya datang daripada kelompok yang sama dengan penyokong Pakatan Harapan. Golongan progresif. Pengundi bandar. Anak muda profesional. Penyokong reformasi. Maksudnya apa? Maksudnya jika Rafizi bergerak secara berasingan, beliau bukan mengambil undi daripada Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Sebaliknya beliau berpotensi mengambil undi daripada blok kerajaan sendiri. Dan inilah yang sedang membimbangkan ramai pemimpin dalam Pakatan Harapan sekarang. Bayangkan jika berlaku pertandingan tiga penjuru di kerusi marginal,
Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional lawan Blok Rafizi. Siapa paling untung? Sudah tentu pihak lawan. Kerana undi reformasi akan berpecah. Dan jika perpecahan itu berlaku di kawasan bandar campuran yang sebelum ini dimenangi tipis, kesannya boleh menjadi sangat besar menjelang pilihan raya umum ke-16. Sebab itu ramai melihat langkah Rafizi ini bukan sekadar isu peribadi atau perebutan dalaman parti. Ini soal masa depan lanskap politik Malaysia. Malah ada pemerhati mula membandingkan situasi ini dengan beberapa perpecahan besar politik sebelum ini. Kita pernah lihat bagaimana perpecahan dalaman parti akhirnya menjatuhkan kerajaan. Kita pernah lihat bagaimana ego politik dan persaingan dalaman membuka ruang kepada lawan mengambil alih kuasa. Dan sekarang persoalannya, adakah sejarah itu bakal berulang? Atau Rafizi sebenarnya mempunyai strategi lebih besar yang belum difahami rakyat? Sebab kalau kita teliti karakter Rafizi, beliau bukan jenis ahli politik yang bergerak tanpa perancangan. Beliau terkenal sebagai individu yang sangat berhati-hati. Beliau mengira risiko. Beliau mengkaji sentimen. Beliau membaca data. Jadi jika beliau benar-benar mahu melancarkan gerakan baru, besar kemungkinan beliau percaya wujud ruang kosong dalam politik Malaysia yang masih belum diisi. Mungkin beliau melihat rakyat semakin kecewa dengan semua blok politik sedia ada. Mungkin beliau percaya wujud kelompok atas pagar yang mahu alternatif baru. Mungkin beliau mahu membawa naratif reformasi generasi kedua. Tetapi masalahnya ialah politik Malaysia hari ini jauh lebih kompleks berbanding dahulu. Rakyat sekarang bukan sekadar mahu slogan perubahan. Rakyat mahu hasil. Rakyat mahu ekonomi stabil. Rakyat mahu kos sara hidup terkawal. Rakyat mahu pekerjaan. Rakyat mahu keyakinan masa depan. Dan kerajaan madani walaupun menerima kritikan, masih mempunyai kelebihan sebagai kerajaan pusat yang sedang mentadbir negara. Itu kelebihan besar. Sebab apabila seseorang berada dalam kerajaan, mereka mempunyai akses kepada jentera, sumber, dan kemampuan membentuk naratif nasional. Jadi untuk Rafizi mencabar dominasi itu, beliau memerlukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar populariti. Beliau perlukan struktur akar umbi. Beliau perlukan jentera. Beliau perlukan dana. Beliau perlukan calon berkualiti. Beliau perlukan gabungan strategik. Dan paling penting sekali, beliau perlukan keyakinan rakyat bahawa gerakan beliau benar-benar mampu menang. Kalau tidak, gerakan itu mungkin hanya menjadi suara tekanan politik semata-mata tanpa kemampuan menukar kerajaan. Namun kita juga tidak boleh menafikan bahawa Rafizi masih mempunyai pengaruh yang besar. Terutamanya dalam kalangan penyokong reformasi yang kecewa dengan perkembangan semasa. Ada sebahagian rakyat yang mula merasakan kerajaan sekarang terlalu perlahan. Ada yang merasakan reformasi institusi belum cukup kuat. Ada yang kecewa kerana janji tertentu masih belum tercapai. Dan dalam keadaan seperti itu, tokoh seperti Rafizi boleh menjadi simbol kepada harapan baru. Inilah yang menjadikan percaturan kali ini sangat berbahaya kepada kestabilan politik kerajaan. Bukan kerana Rafizi sudah pasti akan menang besar, tetapi kerana beliau mampu mengganggu keseimbangan politik sedia ada. Kadang-kadang dalam politik, seseorang tidak perlu menang untuk memberi kesan besar. Cukup sekadar memecahkan sokongan. Cukup sekadar mengubah persepsi. Cukup sekadar mencipta keraguan dalam kalangan penyokong sendiri. Dan sekarang skim yang sedang berlaku. Rakyat mula tertanya-tanya, apakah sebenarnya masalah dalaman yang berlaku sehingga tokoh penting seperti Rafizi dan Nik Nazmi memilih haluan berbeza? Adakah ini tanda wujud ketidakpuasan serius dalam Parti Keadilan Rakyat? Adakah reformasi yang diperjuangkan dahulu mula kehilangan arah?
Atau ini cuma strategi politik sementara sebelum rundingan besar berlaku semula? Semua persoalan ini sedang bermain dalam fikiran rakyat. Dan Ahad nanti mungkin menjadi titik penting yang menentukan arah baru politik negara. Kalau Rafizi mengumumkan penubuhan gerakan baru, gegaran politik pasti berlaku. Kalau beliau sekadar menjadi blok tekanan dalam kerajaan, kesannya tetap besar. Kalau beliau akhirnya memilih berdamai dan kekal dalam parti, itu juga membawa mesej tertentu. Tetapi apapun keputusan beliau nanti, satu perkara sudah jelas. Politik Malaysia sedang memasuki fasa baru yang lebih tidak menentu. Gabungan politik semakin rapor. Kesetiaan ahli semakin fleksibel. Pengaruh individu semakin besar. Dan rakyat semakin sukar diramal. Sebab itu semua parti sekarang sebenarnya sedang berada dalam keadaan berjaga-jaga. Perikatan Nasional sedang memerhati. Barisan Nasional sedang memerhati. Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah juga sedang memerhati. Kerana apa sahaja yang berlaku kepada Pakatan Harapan akan memberi kesan kepada seluruh ekosistem politik negara. Dan dalam suasana ekonomi global yang masih mencabar, kestabilan politik menjadi faktor yang sangat penting. Pelabuh melihat. Pasaran melihat. Rakyat melihat. Kalau politik terlalu bergolak, keyakinan juga boleh terganggu. Jadi sekarang bola berada di tangan Rafizi. Adakah beliau benar-benar bersedia mengambil risiko besar ini? Atau adakah beliau sedang menghantar mesej politik untuk mendapatkan tekanan dan rundingan baru dalam blok kerajaan? Kita akan tahu tidak lama lagi. Apa yang pasti, pengumuman Ahad ini bukan sekadar pengumuman biasa. Ia mungkin menjadi titik perubahan kepada masa depan politik reformasi Malaysia. Dan rakyat akan menjadi penentu akhirnya. Sebelum kita tamatkan, cuba anda fikir. Kalau anda penyokong reformasi, adakah anda sanggup mengikut Rafizi jika beliau membentuk kuasa baru? Atau anda lebih memilih kestabilan kerajaan sedia ada demi mengelakkan perpecahan undi? Dan pada pandangan anda, siapakah sebenarnya yang paling berisiko dalam percaturan kali ini, Rafizi sendiri, Parti Keadilan Rakyat, atau Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Perdebatan ini sangat penting kerana ia bukan sekadar tentang seorang ahli politik, tetapi tentang arah masa depan politik Malaysia menjelang pilihan raya umum ke-16. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM. Suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.